Hari ini caca manusia semakin moden, semakin bijak, semakin maju dengan teknologi. Tetapi kenapa semakin ramai yang hilang rasa hormat, hilang sopan santun, hilang adab ketika bercakap dan bergaul? Persoalannya, adakah manusia hari ini terlalu mengejar kemajuan hingga lupa bahawa akhlak dan adab adalah asas kemuliaan sebenar? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, teknologi akan berubah mengikut zaman, tetapi adab yang baik tidak pernah lapuk dan sentiasa dihormati sepanjang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita hidup dalam zaman yang sangat pantas berubah. Dunia hari ini dipenuhi dengan teknologi canggih, media sosial, kecerdasan buatan komunikasi tanpa sempadan. Semua ini memberi banyak manfaat kepada kehidupan manusia. Namun malangnya, dalam mengejar kemajuan dunia, ramai manusia mula meninggalkan adab dan nilai murni. Masalah sebenar hari ini bukan kerana dunia moden. Masalah sebenar ialah apabila manusia mula menganggap adab sebagai sesuatu yang tidak penting. Kita melihat semakin ramai yang bercakap kasar, tidak menghormati orang tua, menghina orang lain di media sosial, hilang rasa malu dan kesopanan. Sedangkan dahulu, masyarakat sangat menjaga bahasa percakapan, cara berpakaian, cara melayan orang lain, cara menghormati ibu bapa dan guru. Hari ini, ramai lebih bangga menjadi berani, walaupun sebenarnya kasar dan tidak beradab. Masalah sebenar ialah apabila manusia mula menganggap adab sebagai perkara lama yang tidak relevan. Sedangkan hakikatnya, adab adalah nilai yang sentiasa menjadikan manusia dihormati dalam apa jua zaman. Kita perlu sedar kepandaian tanpa adab boleh merosakkan hubungan dan masyarakat. Kemajuan tanpa akhlak boleh menghancurkan nilai kemanusiaan. Lebih membimbangkan, media sosial hari ini menjadikan manusia semakin bebas berkata apa sahaja tanpa memikirkan perasaan orang lain, maruah orang lain, kesan terhadap masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin kasar, mudah marah dan hilang rasa hormat sesama manusia. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Adab adalah nilai yang sentiasa relevan walaupun dunia berubah. Satu, adab menjadikan manusia lebih mulia. Manusia mungkin dihormati kerana pangkat, kekayaan, kepandaian, tetapi manusia akan lebih disayangi kerana akhlak dan adabnya. Sebab itu adab menjadikan seseorang lebih bernilai. Dua, teknologi tidak boleh menggantikan akhlak. Dunia boleh menjadi semakin moden, tetapi teknologi tidak boleh mengajar manusia tentang hormat, kasih sayang, budi, bahasa, empati. Semua itu perlu dibina melalui pendidikan akhlak dan nilai kemanusiaan. Tiga, adab membina keharmonian dalam masyarakat. Apabila manusia menjaga adab, pergaduhan berkurang, hubungan menjadi lebih baik, masyarakat menjadi lebih aman kerana adab mengajar manusia menjaga hati dan perasaan orang lain. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang lelaki berjaya dalam kerjayanya. Dia kaya dan sangat bijak, namun dia terkenal dengan sikap kasar dan suka menghina orang lain. Walaupun berjaya, ramai tidak selesa dengannya. Suatu hari seorang tua berkata, ilmu dan kekayaan boleh membuat orang kagum, tetapi adab membuat orang menghormati. Kata-kata itu membuatnya tersedar bahawa kejayaan tanpa akhlak tidak membawa kebahagiaan sebenar. Kisah kedua, seorang pemuda bekerja di sebuah syarikat besar. Walaupun masih muda, dia sangat dihormati kerana sopan bercakap, menghormati orang tua, tidak meninggi diri, sentiasa menjaga adab. Majikannya pernah berkata, ramai orang pandai bekerja, tetapi orang yang beradab semakin sukar dicari. Dan kerana akhlaknya, dia berjaya menjadi insan yang sangat dihargai oleh semua orang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, jika hari ini dunia semakin berubah, jangan biarkan diri kita kehilangan adab dan nilai murni. Kerana akhlak yang baik akan sentiasa dihormati dalam apa jua zaman. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita masih menjaga adab ketika bercakap? Adakah media sosial menjadikan kita semakin kasar? Adakah kita sedang menjadi contoh yang baik kepada generasi muda?
Mulakan dengan langkah kecil. Gunakan bahasa yang sopan, hormati orang tua dan guru. Jaga adab di media sosial. Kurangkan menghina dan memperlekehkan orang lain. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda semua untuk subscribe channel Pengetua @AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan kesedaran untuk membantu masyarakat menjadi lebih positif, matang dan berakhlak. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada keluarga dan rakan-rakan kerana kita mahu melihat lebih ramai rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang moden tetapi tetap menjaga adab dan nilai kemanusiaan. Ingatlah, adab tidak lapuk zaman kerana manusia mungkin berubah mengikut perkembangan dunia. Tetapi akhlak yang baik akan sentiasa menjadi sebab seseorang dihormati dan disayangi. Teruskan menjadi insan yang beradab kerana masyarakat yang hebat bukan hanya masyarakat yang maju teknologinya tetapi masyarakat yang tinggi nilai akhlak, hormat dan kemanusiaannya. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi rakyat Malaysia yang lebih matang, lebih berakhlak dan lebih kuat mempertahankan nilai-nilai murni demi keharmonian masyarakat dan masa depan negara tercinta.